Okey, salam sejahtera. Hari ini aku nak tunjukkan cleaning mining rig. Okay, so sekarang ni aku akan cleankan mining rig yang ni dan mining rig yang ini. Okay, dan selepas cleaning aku akan tukarkan switching motherboard daripada motherboard BIOStar 4 slot ni akan duduk di sini, dan Gigabyte 6 slot motherboard ni aku akan letak kat sini. Okay. Gunakan blower Bosch, so memang kuat lah angin ni. Okay, saya pakai blower Bosch untuk tembak mining rig kita sampai bersih. Okay, sekarang kita dah buka, so kita nak buat cleaning sikit. So kita akan bawa macam ni ke luar. Okay, kita dah keluarkan, dah tunggil. Okay, nak buang kita ke sikit. Ini akan ditukarkan, masukkan dekat sini. Mana buat? Okay. Skru sekarang ni.
Okey, dah siap tukar. Okey, kita tengok sama ada ia berfungsi atau tidak. Okey, kita try ni. Okey, alhamdulillah dah berjaya ni, dah siap. So, ini 3 kad. Satu kad lagi aku masukkan dekat sini. So, ni dah ada 4 kad. Ni dah tukar. Motherboard jadi 3 slot. Dan ini motherboard yang 6 slot. Sekarang ini yang pertama tadi barang kosong dah tinggal dekat. So rig ini tak bergerak. Dan yang ketiga rig ni, ini dah bercampur 160 Super dan 2060. Okay, so dah berjalan lah. Kita tunggu dalam masa sejam tu 7 jam, tengok sama ada ia stabil tidak. Okay, itu saja dari aku. Okay. Thanks. Happy mining.